Osman tulis surat, tulis apa untuk membenderas benda ni. Tapi kesimpulannya akhirnya mereka pakat, mereka serang Osman pada musim orang pergi haji. Depa mai kepung rumah Sayyidina Osman. Sahabat ramai tak ada. Depa dan Sayyidina Osman ni pun sahabat nak bela dia, dia tak bagi. Itu timbul hadis tadi. Dia kata siapa yang melihat wajib taat pada aku, balik duduk di rumah dia, jangan duduk tusuk kalau gaduh nak bergaduhkan aku. Tinggal puak-puak berontak dan bunuh Sayyidina Osman. Bila matinya Osman bin Affan, Ali naik merintah, keadaan tak tenteram. Aisyah, Zubair, ni semua ni ahli syurga. Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, semua mereka buat tuntutan supaya Ali ambil tindakan pada pembunuh. Tuan-tuan, zaman tu tentera dia pelik sikit. Dia bukan tentera Korporal 386 segala, tak ada. Siapa nak jadi tentera pakai duyung ramai-ramai macam tu ya tentera. Jadi bila dia main Madinah, dia kuasai Madinah. Zaman tu pun bila nak pergi perang, Nabi kata keluar berperang, pakai keluar perang, bukan ada nombor 1 bentera nombor 2 jenderal, tak ada. Jadi pakai khumun habis Madinah, Ali nak ambil tindakan pun tak boleh, melainkan akan mati, kacau. Puak-puak Aisyah ni, Ummul Mukminin desak supaya, iaitu golongan yang puak Aisyah termasuklah Talha, Zubair, ini semua ahli syurga, ramai orang Islam sama desak supaya dia ambil tindakan. Bila tak ambil tindakan, mereka keluar, mereka cari kekuatan, mereka nak serang pemberontak. Ali berada di Madinah, kemudian Ali keluar mai ke Kufah. Berlakulah panjang cerita, nanti satu hari nanti kita akan buat seminar cerita benda ni. Apa yang penting bertembunglah tentera Ali dengan tentera Aisyah. Bukan nak bertembung, mula-mula mereka berdamai, orang munafik serang. Malam mereka serang Aisyah, mereka serang Ali. Dua-dua pihak menyangka serang menyerang berlaku, lalu berlaku pertempuran yang tak disengajakan. Mati ramai. Kalau siapa baca sejarah tu sangat sedih. Al-Haris, Nufai' ibn Al-Haris As-Saqafi, dia kata dua-dua masuk neraka. Pendapat dia tak betul lah. Sebab dua-dua tak berniat nak bunuh antara satu sama lain. Kerana mereka terkejut, sebab itu habis je peperangan, Ali pun menyesal, Aisyah menangis. Mereka kata, Ali kata kalau aku tahu macam ni, biarlah aku tak ada 20 tahun lepas lah lebih baik. Semua sahabat-sahabat menangis kerana orang munafik dan Syiah ni telah menyebabkan bertempur sahabat antara satu sama lain. Lepas tu bertempur Muawiyah. Muawiyah dia berkuasa di Syam, dia gubernur Osman, dia tak mau serahkan kuasa. Sebab tu orang tanya Muawiyah, anta tuqatilu Ali, hal anta misluhu am anta khairun minhu? Engkau memerangi Ali, adakah engkau macam Ali, ataupun engkau lebih baik daripada Ali? Wah, hang perasan hang baik daripada Ali ke Muawiyah? Kata Muawiyah, bal huwa khairun wa afdalu minni, bahkan Ali itu lebih baik dan afdal daripada aku. Beritahu Ali, bunuhlah siapa yang telah membunuh Osman, nescaya akulah orang yang pertama akan taat kepadanya. Dia bukan isu nak merebut jawatan tak. Isu siapa bunuh Osman, Ali kena ambil tindakan. Kalau tidak, tak adil. Masa tu Ali bukan ada hubungan. Ambil handphone dia, Assalamualaikum Muawiyah, aku nak cakap dengan hang ni tak faham tajuk ni. Tak ada. Handphone tak ada, fax pun tak ada. Kawan ni duduk di Syam, kawan ni duduk di Kufah. Cerita dengung-dengang saya bunyi. Kawan ni hantar pergi tentera, kawan ni kata nak serang, perang. Habis jadi perang. Para ulama menyatakan mereka tidak termasuk dalam ahli neraka walaupun bunuh-membunuh, kerana mereka tidak bertujuan untuk membunuh antara satu sama lain. Mereka tak tujuan. Berlaku kesilapan. Dan seperti mana kata Muhammad ibn Sirin, ombak fitnah tu berlaku pada zaman Ali. Sahabat yang hidup puluhan ribu, yang terlibat tak sampai 40 orang, bahkan tak sampai 100 orang, bahkan tak sampai 40 orang. Menunjukkan ribuan sahabat, kebanyakan mereka tak mau masuk belah mana-mana. Tak ada siapa kata dapat buat kata putih Ali betul. Tak ada siapa dapat buat kata putih Muawiyah betul. Tak ada siapa dapat buat kata putih Aisyah betul. Hak hukum betul tak betul ni zaman kemudian. Pasal dah kaji semua keadaan, betul Ali pada patutnya.
Tetapi Syiah menjadikan ini adalah isu mazhab sepanjang zaman, untuk dia mengkafir dan menghina dan menghukum antara satu sama lain. Kita ini seperti mana kata Umar bin Abdul Aziz, para sahabat itu berkasih sayang, kita berkasih sayang, kita sayangkan mereka. Mereka bersatu, kita bersatu dengan mereka. Tetapi pada hari mereka berbalah, kita berhenti, kita tak mau terlibat dengan perbalahan mereka. Karena tidak ada pun di kalangan mereka yang bermaksud ingin menghentam dan membunuh antara satu sama lain. Zubair ibn Awam, Talhah bin Ubaidillah, dia berada di pihak tentera Aisyah, berperang dengan Ali. Ali apabila melihat Talhah bin Ubaidillah jatuh tersembam, mukanya terkena pasir dalam peperangan tu, orang bunuh dia. Ali turun dan mengangkat Talhah. Kata Ali, azizun alayya ya Aba Muhammad an araka maqtulun tahta nujumis sama. Aduhai amatlah duka cita perasaanku ini untuk melihat engkau dibunuh di bawah bintang-bintang langit, wahai Aba Muhammad, yakni Talha bin Ubaidillah. Nangis Ali, walaupun dia berperang Ali, kerana mereka tak bermaksud. Orang mari pada Ali, ya Ali, ubashiruka qataltu Zubair. Wahai Ali, aku beri khabar gembira, aku dah bunuh Zubair. Pasal Zubair panglima yang lawan tu. Ali kata, ubashiruka bin nar, aku bagi khabar gembira pada engkau dengan neraka. Ali, aku tolong perang di pihak hang, aku bunuh dia, aku masuk neraka pula dah. Kata Ali, kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, Bashir qatil bin Safiyah bin nar, bagi kabar kepada siapa yang membunuh Zubair dengan neraka. Habis itu dia kata, orang bawa pedang Zubair mai. Ali tengok pedang Zubair, sekalipun Zubair berperang dengannya. Kata Zubair, kata Ali, sentiasalah pedang ini dahulunya menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau Rasulullah ada duka cita, Zubair lah yang membawa pedangnya membela Rasul. Tetapi hari ini telah berlaku apa yang berlaku. Bergaduh, tersilap para sahabat antara satu sama lain.